Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Amira binti Shah Azam dari kru Masa TV Channel TV PSS SK Serta Umar. Saya melaporkan secara langsung dari padang sekolah. Sempena Kejohanan Sukan Tahunan kali ke-35. Apakah perasaan anda bila dinobatkan sebagai olahragawati? Saya merasa gembira dan bersyukur, dan inilah atas usaha saya selama ini, dan saya ingin membuktikan ini kepada keluarga saya. Inilah ucapan daripada saya. Sekian, terima kasih. Tahniah, apakah perasaan anda dan apakah usaha selama ini? Perasaan saya gembira dan bersyukur kerana mendapatkan olahragawan kali kedua, dan rahsia saya hanyalah berlatih bersungguh-sungguh. Diharapkan Kejohanan Sukan tahun ini dapat mengeratkan silaturahim serta memupuk semangat kesukanan. Saya Siti Amira melaporkan untuk Masa TV. Bye.